Panduan bateri ujian segak. Pelaksanaan ujian segak. Semua murid tahun 4 hingga tingkatan 5 wajib menjalani ujian segak. Prosedur ujian dijalankan mengikut jantina, keupayaan murid, peralatan dan tempat ujian. Umur murid dikira berdasarkan 31 Disember tahun semasa untuk rujukan norma. Semua komponen ujian segak bagi setiap murid mesti disiapkan pada hari yang sama. Ujian boleh dijalankan semasa atau di luar waktu PJ bergantung kepada bilangan murid dan peralatan. Murid digalakkan membuat latihan segak secara individu, bersama rakan atau keluarga. Bateri ujian segak merangkumi indeks jisim badan iaitu BMI, naik turun bangku 3 minit, tekan tubi laki, tekan tubi ubah suai untuk perempuan, ringkuk tubi separah, jangkauan meluncur. Pengukuran BMI dilakukan terlebih dahulu sebelum ujian lain. Ujian segak mesti dijalankan mengikut turutan secara berterusan oleh murid yang sama. Segak dilaksanakan 2 kali setahun iaitu pada bulan Mac dan Ogos. Murid yang tidak sihat boleh menjalani ujian pada hari lain dalam bulan yang sama. Murid berkeperluan khas tidak diwajibkan menjalani ujian segak. Yang pertama, indeks jisim badan. Yang kedua, naik turun bangku 3 minit. Yang ketiga, tekan tubi atau tekan tubi ubah suai. Yang keempat, ringkuk tubi separah. Dan yang kelima, jangkauan meluncur. Alatan dan kemudahan. Pastikan jarum petunjuk penimbang berada pada angka 0 kg sebelum setiap ukuran diambil. Berdiri tegak di tengah-tengah penimbang. Pandang lurus ke hadapan. Pembantu membaca ukuran berat secara pandangan sedari dengan jarum penunjuk penimbang. Ujian ini juga boleh menggunakan penimbang digital. Berdiri tegak dan pandang lurus ke hadapan. Kedua-dua belah telapak kaki menapak pada alas pengukur ketinggian. Pembantu menggerakkan palang pengukur ketinggian ke atas kepala murid yang diukur. Pembantu membaca ukuran secara pandangan selari pada sengatan di alat pengukur tinggi. Tekan tubi. Ujian 2, naik turun bangku. Prosedur ujian. Murid berdiri tegak dengan sebelah kaki di atas bangku dan sebelah kaki di atas lantai. Penguji akan memberikan isyarat mula. Murid melakukan gerakan naik turun bangku seperti turutan lakuan dalam video yang ditunjukkan. Kaki pertama naik diikuti kaki kedua. Kaki yang pertama naik akan turun dahulu dan diikuti kaki kedua. Turutan naik turun bangku adalah naik, naik, turun, turun. Lutut mesti lurus semasa kedua-dua belah kaki berada di atas bangku dan di atas lantai. Keseluruhan telapak kaki mesti memijak permukaan bangku dan permukaan lantai.
murid melakukan pergerakan mengikut rentak rakaman atau metronom dengan kadar 96 detik seminit selama 3 minit tanpa berhenti. Selepas tamat, murid dihendaki duduk serta-merta. Selepas 5 saat, guru atau murid hendaklah mengira kadar denyutan nadi. Kadar denyutan nadi diambil dalam jangka masa 1 minit. Jika murid tidak menamatkan ujian selama 3 minit tanpa henti, tiada skor untuk murid berkenaan. Murid hendaklah bermula dalam keadaan bersedia dengan sokong hadapan dan tangan dibuka seluas bahu, berat badan disokong oleh tangan yang lurus dan hujung kaki. Kedudukan badan dan kaki sentiasa diluruskan dengan muka memandang ke lantai. Turunkan badan dengan fleksi siku sehingga dada menyentuh span yang tingginya 10 cm. Luruskan tangan ke kedudukan asal. Tekan tubi diteruskan sehingga 1 minit tanpa henti. Skor dikira jika murid melengkapkan lakuan yang betul. Sekiranya murid tidak berupaya meneruskan tekan tubi secara berterusan selama 1 minit, skor diambil kira berdasarkan bilangan ulangan yang dilakukan sehingga murid berhenti. Ujian akan ditamatkan jika murid tidak melakukan aktiviti secara sempurna. Murid hendaklah bermula dalam keadaan bersedia, iaitu tangan dibuka seluas bahu dan lutut fleksi, berat badan disokong oleh tangan lurus dan lutut difleksi dan kedua-dua belah kaki tidak bersilang. Kedudukan badan dan paha sentiasa diluruskan dan muka pandang ke lantai. Turunkan badan dengan siku difleksi sehingga dada menyentuh span yang tingginya 10 cm. Luruskan tangan dalam kedudukan asal. Tekan tubi ubas Y diteruskan sehingga 1 minit tanpa henti. Skor dikira jika murid melengkapkan lakuan yang betul. Sekiranya murid tidak berupaya meneruskan tekan tubi ubas Y secara berterusan selama 1 minit, skor diambil kira berdasarkan bilangan ulangan yang dilakukan sehingga murid berhenti. Ujian akan ditamatkan jika murid tidak melakukan aktiviti secara sempurna. Ujian keempat, ringkuk tubi separa. Murid hendaklah bermula dalam keadaan bersedia dengan baring dan fleksi lutut 90 darjah serta telapak kaki sentiasa menyentuh tilam senaman. Buka kaki seluas bahu, kedua-dua belah tangan lurus di sisi, selari dengan badan dan telapak tangan sentiasa rata di atas tilam senaman sepanjang ujian. Hujung jari yang terpanjang menyentuh penanda pertama. Pada setiap lakuan ringkuk tubi separa, bahagian bawah belakang badan hendaklah sentiasa menyentuh tilam senaman semasa bahu diangkat. Kedua-dua belah tangan menggelongsor sehingga hujung jari menyentuh penanda kedua. Murid melakukan ringkuk tubi separa mengikut bunyi metronom yang diperdengarkan selama 1 minit tanpa henti. Lakuan maksimum ringkuk tubi separa adalah sebanyak 25 ulangan. Ujian akan ditamatkan sekiranya murid tidak dapat mengikut bunyi metronom. Kedua, tidak dapat melakukan ringkuk tubi separa dengan teknik yang betul 2 kali berturut-turut seperti dalam video. Ketiga, berhenti melakukan ujian sebelum tamat 1 minit. Skor diambil kira berdasarkan ulangan dibuat selama 1 minit atau setakat murid berhenti. Ujian kelima, jangkauan melunjur. Prosedur ujian. Murid hendaklah bermula dalam keadaan bersedia dengan kedua-dua belah kaki lurus dan telapak kaki menyentuh papan sepanjang masa ujian. Pembantu meletakkan tangan di atas lutut pelaku bagi memastikan lutut tidak difleksi. Telapak tangan dominan ditindih di atas belakang telapak tangan bukan dominan dalam keadaan kedua-dua hujung jari tengah hendaklah bertindih. Jangkau tangan perlahan-lahan sejauh yang mungkin atas skala pengukur. Kekalkan jangkauan maksimum selama 3 saat. Murid diberi 3 kali percubaan berturut-turut. Jangkauan terbaik diambil kira sebagai skor. Skor tidak akan dikira jika lutut difleksi semasa melakukan jangkauan. Bacaan dikira pada sentimeter terhampir.
Tidak perlu merekodkan dalam titik perpuluhan.